Ini tips untuk elak buat joint loan semasa mohon pembiayaan rumah. Dengar sini, kalau korang beli rumah ataupun refinance rumah, always letak priority guna nama seorang sahaja. Jangan sesekali suka-suka pergi letak dua nama dari awal proses. Memang pihak bank dia memang suka gila kalau korang letak nama dua orang. Sebab bagi bank ada dua nama orang peminjam yang boleh support loan ini. Kalau katakan peminjam A tiba-tiba tak ada duit atau culas nak bayar, bank boleh terus kejar peminjam B. Risiko bank automatik jadi jauh lebih rendah. Tapi untuk poket korang, joint loan ni sebenarnya adalah pilihan terakhir bila dah betul-betul tiada pilihan lain. Maksudnya masa korang buat permohonan tu, nama seorang memang sah-sah tak boleh lepas sebab income tak cukup. Nak tak nak kena masukkan juga nama seorang lagi. Masa tu barulah terpaksa buat joint loan. Ingat tau, kita buat joint loan ni sebab terpaksa, bukan sebab suka-suka. Dan jangan sebab korang rasa nama dalam SMP rumah ada dua orang, jadi pinjaman pun wajib letak dua nama juga. Silap besar tu. Kalau korang nak Melissa bimbing, cuba DM dan komen kat bawah. Nanti Melissa bantu sematkan. Follow Melissa for more tips.